Hai semua. Sekarang ni kita ke video part 2. Wah, Cik Nah sukanya. Let's jump semua. Sebelum tu, jangan lupa like, subscribe dan share. Kita pergi mana? Yeay, dah sampai. Bunny Wonderland. Tak sabarnya nak mandi. Sebelum tu, kita naik lift dulu. Jom kita ukur tinggi kita dulu. Cantik cuaca hari ni. Memang sesuai lah nak mandi hari ni. Sementara Aja beli tiket, kita orang duduklah sini. Uncle dah beli tiket. Tinggal layar je. Cepat layar. Cepatlah ya beli tiket. Terima kasih. Sebelum masuk, jangan lupa pakai gelang ni dulu tau. Mula-mula, cek beg dulu. Okey. Makanan luar tak boleh bawa masuk tau. Wah, besarnya water park dia. Ayah, jom beli goggle kat sini. Sekarang kita cari tempat duduk dulu. Wah, dia orang pun tak sabar nak mandi. Adik pun juga. Yeay, dah boleh mandi. Yang kat situ ombak. Sinilah tempat ombaknya. Thank you ayah, sewa pelampung. Jom main pelampung. Wah, bagus berenang. Ini kakak Tasha dan kakak Kasih. Aku selap. Ada pizza. Sedapnya. Okey, kita nak mandi sungai. Tapi kita kena ada pelampung tau. Kat sungai ada air pancur. Aku jadikan dulu. Nama Putra dengan dua. Kita orang beli kelapa shake. Sedap. Mama tolong belikan coconut shake. Aku jual aiskrim. Sedap. Ini gerongso Tika. Ya, ini pula gerongso JDT. Kita orang tunggu dia orang main gerongso. Tu dia orang nak tunggu tu. Lama tunggu. Mandi makan itu je lah. Abang Putra senyum saja. Ada nangis. Cik Nah dengan Uncle makan laksa. Diorang naik ruang shopping.
Kita orang tak mandi sini. Betul lah. Sini pun kita orang tak mandi lagi. Kat sini ada jual makanan ringan. Kita orang nak duduk-duduk. Benar. Kat sini ada rental shop. Kat sini ada jual makanan berat juga. Kat sini boleh sewa gazebo. Kat sini pun kita orang tak suka nak mandi. Okey, kita orang nak balik guys. Kita orang nak mandi lagi. Jom gerak. Okey, dah sampai rumah. Malam-malam kita orang santai-santai je. Tua, apa kata-kata hari ni? Hari ni hari Sabtu. Kalau cuti tolong rajin-rajin. Indahnya pemandangan ke atas ni. Abang Putra, apa kata-kata hari ni? Hari ni hari last kita orang pada 27 hari bulan. Dah balik. Malu pula. Adik nak beli air pakai mesin. Kakak pun beli air. Okey, kakak nak minum air. Sedihnya dah nak Hari balik. last day guys. Kita ke masjid. Ini depan dia, tampak depan. Cik Na tak puas cuti sampai berbebel-bebel. Tapi duit kena kurang. Ini keluarga Cik Ila. Terima kasih Cik Ila bagi kami tidur sini. Kita ambil gambar dulu. Tapi kita orang singgah pasar UPM. Kat sini banyak orang jual makanan. Banyaknya Cik nak beli. Adik beli sausage. Tamatlah percutian kita. Alamak, macam gym je. Uncle nak singgah supermarket. Uncle nak isi minyak sekejap. Apa lagi? Adik beli gula kapas dengan kakak kasih. Gula-gula kapas tadi kita orang pilih jajan je lah. Jom balik rumah. Esoknya kami pergi JB pula. Wah. Kami singgah kedai Eko. Sampai ke rumah Cik Na kat JB. Rumah Cik Na ni atas bukit tau. Okey, sekarang kita ke UTM untuk beli baju raya. Ada expo besar. Kat sini ada banyak pilihan baju raya. Cuma yang penting bawa duit je.
Zahra nak colour baby blue tahun ni. So, jom cari. Kat sini kita santai-santai je cari baju raya. Tak payah buru-buru. Cantik ke cantik? Tapi kami datang awal, so belum ramai. Selepas pukul 9, makin ramai. Tengok adik dah dapat baju yang kedua dah. Bolehlah pakai. Ada makan-makan. Esoknya kami pergi Paradigm Mall pula. Cari baju raya lagi. Kali ni Abang Ryan tak ikut. Tapi kami bawa kasih sama-sama. Jalan-jalan, cuci mata, cuci poket. Banyak juga offer tahun baru kan? Penatnya ikut diorang cari baju. Masing-masing ada selera masing-masing. Bukan boleh paksa-paksa. Ni adik sempat berangan. Masuk sini pula cari baju adik. Tengok tu, semua dia nak. Dah siap pilih, kenalah bayar. Sebelum balik, diorang nak makan aiskrim dulu. So, jom kita pergi beli aiskrim dulu. Singgah sini kejap, singgah sana kejap. Macam gitulah sampai habis. Okeylah, dah penat, jom balik. Kat rumah ni je lah aktiviti yang diorang buat. Ini tua. Tahun baru. Raya. Oleh kerana Abang Zahra dan Kak Ina kerja, jomlah kita balik. Bye semua.